Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita ada tetamu jemputan khas dari Jabatan Pendidikan Negeri 9 JPNS. Selamat datang Ustaz Jamaluddin bin Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Sektor Pendidikan Islam. Terima kasih Ustaz sudi memenuhi jemputan kami di MK Podcast untuk episod yang ketiga yang akan kita rungkaikan bersama di bawah tajuk Insan Guru Holistik. Proses pembangunan diri, sahsiah dan teras spiritual dalam profesion keguruan. Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Hari ini kita nak tengok sama-sama satu dokumen yang penting ni, menyentuh pasal satu profession yang sangatlah kita hargai. Profession guru. Sumber kita tajuknya Proses Pembangunan Diri Insan Guru. Dan ia bawa kita lebih jauh daripada sekadar cara mengajar kat kelas tu. Anda mungkin fikirkan kalau pasal pembangunan guru ni selalunya mesti pasal kursus mengajar, pedagogi atau kemahiran IT yang baru-baru tu, betul tak? Tapi dokumen ni dia lain sikit. Dia cakap pasal pembentukan guru sebagai insan. Satu proses yang bukan saja pasal otak, pasal intelek, tapi sekali package dengan rohani, emosi, jasmani. Semua sekali. Dan dia kata, ini bukan kerja sehari dua, tapi perjalanan panjang sepanjar jadi guru. Jadi, misi kita hari ini nak cuba rungkailah lapisan-lapisan pembangunan diri ni. Ya, tepat sekali. Yang menariknya kan, dokumen ni kata titik mula dia bukan kat luar tau, tapi dalam diri guru tu sendiri. Mula dengan benda yang nampak macam asas, tapi sebenarnya fundamental, kesedaran kendiri. Okey, baiklah. Kita mula dari situ. Kesedaran kendiri. Bunyi macam konsep psikologi biasa je kan? Macam mana ia boleh jadi kunci utama pula dalam konteks guru ni? Menurut sumber ni, adakah ia sekadar macam tahu subjek mana kita terror, subjek mana kita kurang sikit? Macam tu kah? Sumber ni huraikan lebih lagi. Bukan setakat tahu kita pandai subjek apa atau teknik mengajar mana yang kita selesa. Kesedaran kendiri yang dia maksudkan ni ia lebih dalam. Pasal faham nilai peribadi kita, apa yang kita percaya, kekuatan kita tu apa, dan paling penting kelemahan kita kat mana, atau blind spots, benda yang kita sendiri tak nampak pasal diri kita. Blind spots? Maksudnya? Ya, contohnya macam gaya kita bercakap dengan budak, cara kita layan murid yang macam-macam perangai tu, tahap sabar kita kat mana, macam mana kita react bila tengah stres. Malah mungkin ada bias atau pandangan serong yang kita sendiri tak perasan pun kita ada. Oh, jadi kena kenal diri betul-betul lah ni ya, jujur. Termasuk benda-benda yang mungkin kita sendiri pun tak suka nak mengaku. Habis tu, macam mana sumber ni cadangkan guru nak capai tahap sedar diri macam ni? Datang sendiri ke? Dokumen ni tekankan kena ada usaha, kena sedar nak buat. Alat utama dia sebut ialah muhasabah diri atau refleksi. Tapi kena konsisten lah. Bukan setakat lepas kelas, termenung kejap, bukan. Tapi amalan yang berstruktur sikit. Mungkin tulis jurnal ke, kan? Atau minta feedback jujur dari kawan sekerja, penyelia ke, atau tengok balik video kita mengajar. Oh, rakam video sendiri mengajar. Menarik tu. Ya, tujuannya nak nilai balik apa kita buat hari-hari tu secara kritis. Kenal pasti corak perangai kita, faham kesan dia kat murid, kat pembelajaran dorang. Kalau tak ada asas sedar diri ni, usaha lain tu mungkin atas-atas je lah, tak kena sasaran. Ikut orang buat tapi tak faham kenapa kita kena buat. Saya faham. Macam nak bina rumah, kena tahu tanah tu macam mana dulu, baru letak tiang, kan? Okey, jadi bila guru dah mula ada kesedaran diri ni, barulah kita boleh cakap pasal nak bina benda lain. Macam ilmu, kemahiran. Sumber ni mesti sentuh juga kan pasal ni? Mestilah. Pembangunan profesional dari segi ilmu, kemahiran mengajar ni, ini memang teras lah, tak boleh tinggal. Dokumen ni gariskan pentingnya guru kuasai betul-betul bukan saja subjek diajar tu, tapi juga ilmu pedagogi, seni mengajar tu sendiri. Kena faham teori belajar, strategi mengajar kena pelbagai, cara nak nilai murid tu berkesan ke tak, pengurusan kelas lagi, dan penulis tekankan juga konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat, selalu kita dengar frasa ni. Sumber ni ada bagi contoh tak macam mana nak buatnya dalam konteks guru zaman sekarang? Ada. Dia kata bukan setakat pergi kursus yang wajib tu je.
dia sebut macam-macam cara lain. Contohnya, kena rajin baca bahan-bahan baru, join komuniti pembelajaran profesional atau PLC kat sekolah tu, buat penyelidikan tindakan sendiri. Penyelidikan tindakan tu macam mana pula? Penyelidikan tindakan tu kiranya guru kaji sendiri masalah dalam kelas dia, cuba cari penyelesaian, macam tu lah. Malah sambung belajar lagi tinggi. Dan satu lagi yang dia tekan betul-betul dalam sumber ni ialah relevansi dengan era digital sekarang. Teknologi. Yang ini memang tak boleh elak dah. Adakah sumber ni cuma sebut nama-nama macam Edpuzzle, Google Classroom tu je, macam ringkasan awal tadi, atau dia bincang lagi dalam? Dia lebih daripada sebut nama platform je. Penekanan dia pada macam mana guru nak guna teknologi ni secara pedagogi. Itu kuncinya. Maksudnya bukan setakat tahu tekan butang mana, tapi macam mana nak guna alat tu untuk buat pengalaman belajar jadi lagi best, lagi interaktif, lagi bermakna untuk budak-budak zaman sekarang kan? Budak digital natives. Betul-betul. Jadi, kena pandai pilih teknologi mana sesuai dengan apa kita nak ajar. Kena reka aktiviti yang galakkan budak fikir. Bukan setakat tengok je. Kena nilai juga, berkesan ke tak guna teknologi ni. Jadi, skill teknikal tu kena jalan sekali dengan bijak pedagogi kita. Itu beza penting tu. Bukan sekadar guna alat, tapi merancang pengalaman guna teknologi. Tapi kan, pembangunan diri guru ni tak berhenti kat situ je, mengikut sumber ni. Tadi anda sebut pasal insan guru. Ini macam bawa kita ke arah perwatakan pula, sasiah. Betul. Tepat sekali. Kalau kita tengok gambaran besar dia, dokumen ni memang letak penekanan kuat sangat kat pembangunan sasiah, akhlak mulia. Dia nampak benda ni sama penting, kalau tak lebih penting daripada skill teknikal tu saja. Guru ni sebagai role model atau qudwah hasanah lah orang kata. Menariknya kat sini, sumber ni siap senaraikan nilai-nilai khusus macam integriti, jujur, amanah, adil, sabar, penyayang, empati. Banyak tu. Adakah ini macam senarai harapan je atau dokumen ni ada bincang macam mana nak bentuk sasiah ni? Sebab setengah orang mungkin rasa sasiah ni macam dah tetap, susah nak ubah. Pandangan dalam dokumen ni, sasiah ni bukan statik tau. Boleh dibentuk dan kena pupuk selalu. Ia bukan teori je, tapi kena tunjuk dalam perangai hari-hari. Macam mana cikgu cakap dengan murid, cara handle gaduh ke, punctual ke tak, cara pakai baju, cara layan mak bapak murid, komuniti, semua tu. Menyeluruh betul. Dia kata hubungan baik guru dengan murid, dengan kawan sekerja, dengan masyarakat, itu cerminan sasiah dia. Nak bina sasiah ni, kena selalu fikir balik pasal nilai-nilai murni ni dan usaha betul-betul nak amalkan. Sedar nak buat. Bukan pakai topeng kat sekolah je, tapi memang diri dia macam tu. Tinggi betul tuntutan dia ya. Jadi pakar subjek, pandai mengajar, celik IT, lepas tu kena jadi contoh peribadi pula. Ini mesti yali tekanan besar ni kat guru. Sumber dia ada sentuh tak macam mana guru nak cope dengan semua tekanan ni? Ini macam dah masuk bab kesejahteraan emosi pula ni. Anda dah sentuh satu lagi tiang penting dalam dokumen ni. Kecerdasan emosi atau EI dan kesihatan diri. Penulis memang akui jadi guru ni penuh cabaran, penuh tekanan, kerja banyak, budak macam-macam hal, orang luar harap macam-macam, dasar asyik berubah. Semua ni boleh kacau emosi, kesihatan mental guru. Dan kita tahu kan isu burnout atau letih lesu kerja ni memang realiti kat kalangan guru. Apa cadangan praktikal dalam sumber ni nak tolong guru urus stres, jaga diri? Adakah dia letak semua kat bahu guru je? Sumber ni bentangkan kecerdasan emosi tu sebagai satu skill. Boleh belajar, boleh tingkatkan. Ia pasal kita boleh kenal, faham dan urus emosi kita sendiri. Dan juga faham emosi orang lain, murid ke, kawan sekerja, mak bapak dan respon dengan empati. Guru yang cerdas emosi ni dia kata lebih tahan lasak sikit bila ada cabaran. Boleh bina hubungan lagi baik, buat keputusan pun lebih rasional bila keadaan tengah tegang. Dari segi praktikal pula, dokumen ni ada bagi cadangan. Contohnya, amalan macam mindfulness atau meditasi ringkas. Nak tenangkan fikiran tu. Lepas tu, kena ada masa untuk riadah, hobi, jaga makan, senaman sikit. Dan penting juga, kena ada support sistem yang kuat. Sistem sokongan tu macam mana? Macam kena ada kawan sekerja yang
Boleh kita kongsi masalah, kongsi kejayaan. Sokongan keluarga, komuniti pun penting. Selain tu, aspek rohani macam ibadah, doa, tu pun disebut sebagai sumber kekuatan, sumber ketenangan. Walaupun fokus kat usaha guru sendiri, macam tersirat jugalah yang persekitaran kerja pun kena menyokong benda ni. Nampak gaya macam pendekatan holistik lah ni. Jaga minda, badan, emosi, hubungan sosial. Okey, kita dah sentuh kesedaran diri, ilmu kemahiran, sahsiah, lepas tu kesejahteraan emosi. Kalau kita patah balik ke rangka insan guru tadi, intelek, rohani, emosi, jasmani, macam ada satu lagi elemen yang sumber ni tekan betul-betul kan, yang rohani atau spiritual tu. Macam mana pula perbincangan pasal tu? Ya, yang dimensi spiritual dengan penghayatan nilai insani ni memang dapat penekanan yang signifikan lah dalam dokumen ni. Boleh kata dari apa yang saya baca, dia letak benda ni macam paksi, macam sauh untuk semua proses pembangunan diri guru ni. Bukan setakat tambah-tambah je, tapi nampak macam teras yang bagi makna, bagi arah kat semua usaha lain tu. Wah, itu penegasan yang kuat tu. Selalunya kalau bincang pasal pembangunan profesional, aspek spiritual ni mungkin sentuh sikit-sikit je atau secara tak langsung. Macam mana sumber ni cerita pasal peranan spirituality ni secara lebih spesifik dalam konteks guru? Sumber ni cakap terang-terang, guru ni kena dasarkan semua usaha bangunkan diri tu dengan nilai spiritual, dengan rasa insaf pasal tanggungjawab pada Tuhan. Teks asal ada sebut Allah SWT secara spesifik lah, ikut konteks penulis dia. Amalan macam solat, doa, zikir, baca kitab, refleksi rohani, semua tu dilihat bukan setakat ritual peribadi tau. Tapi sebagai sumber kekuatan dalaman. Dia percaya benda ni boleh tolong guru jadi lagi ikhlas buat kerja, lagi sabar bila kena uji, tanam rasa sayang kat murid, bagi jiwa tenang bila hadapi tekanan kerja. Ini bawa kesan mendalam ni. Kalau spirituality jadi teras, ia ubah cara kita pandang kerja guru tu sendiri. Sumber ni ada sebut pasal tengok tugas guru ni sebagai ibadah dan amanah kan? Betul. Pandangan macam ni, dia angkat profession guru ni lebih tinggi daripada sekadar kerja atau karier cari makan. Dia jadi macam satu bentuk pengabdian, ibadah dan satu tanggungjawab besar, amanah yang Tuhan bagi untuk didik generasi akan datang. Landasan spiritual ni lah, kata dokumen tu, yang bagi motivasi dalaman yang lagi kuat, lagi tahan lama berbanding nak kejar ganjaran luar je. Dia bagi makna yang lebih tinggi lah pada kerja harian guru tu, walau nampak kecil macam mana pun. Ini timbulkan satu soalan nareni untuk kita fikirkan. Kalau kita terima kerangka yang letak spirituality sebagai pusat pembangunan guru ni kan, adakah potensi untuk jadi cabaran dalam konteks masyarakat kita yang majmuk ni? Pelbagai agama, kepercayaan, baik guru atau murid. Sumber ni ada sentuh tak pasal macam mana nilai-nilai murni sejagat tu boleh diterapkan merentasi semua perbezaan ni? Itu soalan yang relevan sangat tu dalam konteks kita. Walaupun sumber ni memang tekan landasan spiritual dengan rujukan spesifik, mesej utama dia pasal nilai murni macam integriti, jujur, amanah, kasih sayang, adil, empati, semua ni kan nilai universal yang dikongsi oleh banyak ajaran agama dan kemanusiaan. Dokumen ni tak adalah bincang secara detail macam mana nak handle kepelbagaian agama tu, tapi bila dia tekankan pasal sasiah mulia, hubungan baik sesama manusia, secara tak langsung macam suruh kita amalkan nilai universal ni lah dengan semua orang, tak kira latar belakang. Fokus dia pada pembentukan karakter guru yang beretika, berperi kemanusiaan, yang didorong oleh kesedaran mendalam tentang tanggungjawab moral dan bagi penulis ni tanggungjawab rohani. Terima kasih atas penjelasan yang mendalam tu. Jadi, lepas kita dah bongkar macam-macam lapisan dalam proses pembangunan diri insan guru ni, ikut sumber ni, apa kesimpulan utama yang boleh kita ambil, terutamanya untuk anda semua yang tengah dengar ni? Rumusannya, nak jadi guru yang betul-betul berkesan, yang bagi impak baik dan lama tu, ia satu komitmen yang menyeluruh dan berterusan. Dokumen proses pembangunan diri insan guru ni bagi gambaran, ia bukan pasal kuasai subjek atau tahu teknik mengajar paling baru je, tapi ia pasal siapa diri guru tu secara keseluruhan. Holistik orang kata. Ia macam satu perjalanan lah nak satukan semua benda. Mula dari sedar diri betul-betul, lepas tu usaha tak henti-henti nak tambah ilmu, kemahiran mengajar, termasuklah
pasal teknologi ni. Dalam masa sama, kena bina pribadi mulia yang konsisten, pandai jaga emosi untuk diri sendiri dan semua tu berpaksikan tunjang spiritual yang kuat, yang bagi makna dan arah tuju. Tepat sekali. Pembangunan diri ni bukan macam senarai semak. Tik, 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 siap. Tapi proses yang hidup, dinamik sepanjang jadi guru. Sumber ni tengok ia sebagai satu budaya hidup. Bukan pasal kerja suruh buat je. Guru yang committed dengan proses menyeluruh ni lah yang dia nampak sebagai ejen perubahan sebenar. Orang yang bukan setakat ajar ilmu tapi bentuk watak, bentuk jiwa generasi depan. Digerakkan oleh rasa tanggungjawab yang mendalam tu. Jadi sebagai penutup, satu benda untuk anda semua renungkan. Sumber ni berani dia letak profession guru ni setinggi taraf ibadah dan amanah yang ada landasan spiritual. Cuba kita fikir sejenak. Kalau kita sebagai individu, sebagai masyarakat, betul-betul hayati pandangan ni. Tengok guru bukan macam pekerja biasa, tapi macam pemegang amanah masa depan kita, macam mana sepatutnya ia ubah cara kita sokong, kita hargai, kita bagi ruang untuk cikgu-cikgu kita ni lalui proses pembangunan diri diorang yang kompleks tapi sangat penting ni. Sesuatu untuk kita fikirkan bersama. Terima kasih sebab luangkan masa untuk kupasan kita kali ini.